So kat depan tu ada 3 motor untuk test ride, iaitu Nova 125, Nova 160 yang aku akan naik. Tapi bukan color merah lah, untuk test ride color grey tak salah. Lepas tu yang tak sempat untuk Vanguard 250 dah boleh test ride Vanguard juga. Tapi tak boleh masuk jalan besar guys. Kita masuk jalan dekat area sini je, jalan kilang lah. So kita tak akan masuk highway kan nanti. Insert lah guys. Okay guys, sekarang kita berpeluang untuk test ride Nova 160. Okay. Lawa meter dia. Okay guys, jom. Kita dapat jalan dekat area sini-sini je kan, tak boleh pergi highway. Aku pun tak recommend sebagai rider NVX 155. So aku boleh komen secara general je lah. So skuter ni dia sangat, uish, aku punya jaket dengan NVX, aku rasa skuter ni macam ringan lagi. Aku rasa lah, sebab tayar dia lagi kecil. Tayar NVX tu dia besar kan. Pick up sikit. Pick up lah. Oh, so tak boleh nak buat laju sangat pasal Asher kat depan. Tapi dia punya display meter dia memang cantik lah. Dan aku rasa motor ni agak solid ke. Agak solid. Guys, kalau aku cerita pasal spek, aku dah cerita kat video lepas tau. So kat video ni aku tak cerita pasal spek lagi. Aku dia cerita pasal apa yang aku rasa dengan motor ni. Itu je lah. Top speed tak sure, pasal kita pun tak lalu highway, lalu jalan biasa je. Braking dia pun agak responsif. Engine dia surprisingly aku tak rasa vibration tau. Sangat lah, tak rasa sangat vibration. Riding, dia punya seat dia surprisingly aku rasa macam sedap pula. Itu masa aku buat dekat event lah, itu macam keras sikit, tapi bila duduk rasa macam rasa macam lembut lah pula. Tengok nimble motor ni, agak nimble. Sebab tayar dia bukan tayar kecil kan. Tapi riding position dia tak boleh nak ke depan lah. Ni motor skuter yang agak sport lah. So kaki memang stick kat satu position je. Tak boleh pulas lagi. Tapi dia punya responsi pun masa middle RPM tu macam linear sikit. Masa mula-mula RPM 2 ke atas tu dia agak mencanak juga. Tapi bila RPM 6 ke atas tu dia agak linear sikit. Memang 6 ke atas dia agak linear. Tapi tengok juga rider dengan keadaan jalan, angin apa semua. Tu nak cerita banyak kan daripada jalan pendek. Tak tahu lah dia buat lagi gimana lagi. Okay, kita pergi U-turn lagi kot. Masuk jalan panjang sikit bang. Serius guys, selesa gila guys motor ni. Dan aku rasa agak handsome lah dengan motor ni. Handsome gila. Warna aku ambil ni warna apa ya? Aku tak ingat warna apa, tapi dia macam warna brown sikit lah. Tapi dari segi kualiti lah, memang nampak, aku agak terkejut lah kualiti dia. Memang material yang dia pakai ni memang agak high quality juga. Guna sedap oi. Suspension dia, kan aku cerita sebelum ni dia pakai gas kan kat belakang. Kita masuk long corner sikit. Long corner. Agak linear sikit. RPM 67 tu linear sikit. Dapat 100 tu senang je, tapi nak ke atas 100 tu dia macam struggle sikit lah. Maybe sebab tak masuk highway, masuk jalan bandar je.
Masuk corner lagi. Hei. Guys, serius guys, sedap gila. Dah lah handsome kan. Ada torque juga dekat RPM 2-3. Untuk bandar memang sangat sesuai guys. Best. Rugi tak dapat masuk highway je guys. Memang rugi lah. Pasal dia buat kali ni memang tak masuk highway. Depan tu Vanguard 250. Hui, kalau kau daripada RPM 2 ke 4 tu memang tu dia memang mencadak juga lah. RPM 6-7 je dia start linear balik. Lengkap juga lah meter dia. Ada jam, ada minyak dia belah kanan. Minyak ke? RPM belah kanan. RPM dia belah kanan. RPM dia 2. RPM dia 2 meter. Okay. Minyak kat bawah. Position aku rasa lebih kurang macam MVX. Dia agak sporty. Braking depan agak responsif. Belakang pun respon guys. Agak respon juga guys. Masa corner U-turn ni pun tak rasa janggal. Okay, dah habis dah guys. Sekejap je. So aku dah tahu cerita banyak pasal top speed lah guys. Aku dah cerita pasal dia punya pick up, dia punya riding experience, dia punya macam mana nimble tak nimble. Dia mati dah. Dia ada auto. Dia ada auto ni. Ada auto apa tu? Dia macam bila kita lama sangat ni, dia akan berhenti enjin. So ISS. So seat tak dapat nak buka. Aku rasa lebih kurang sama macam MVX je. Sebab bentuk dia macam MVX kan. Okay, harap aku masih tak berhati lagi nak push lagi motor ni. So masa sekarang ni je lah yang aku boleh bawa lah.